Tahzik. Betul. So buat saya jadi lagi yakin lah. Cakap kalau macam ni saya nak kena pergi jumpa pejabat dia. Adalah ini saya Muhammad Zulfikar bin Zamri, waris kepada Nur Zarina binti Muhammad Nasir yang telah meninggal dunia. Dengan ini mewakilkan kepada pihak Ma'ab Tahzib untuk menguruskan badal haji, badal umrah dan korban pada tahun 2025 dan 2026 dengan upahnya sebanyak ringgit Malaysia 3,900 kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi saya Fatimah binti Hairani, wakil perunding daripada Mahal Tahzib, terima wakil dan juga amanah untuk melaksanakan badal haji, badal umrah dan juga kurban pada tahun 2025 dan juga tahun 2026 untuk arwah Nur Zarina binti Muhammad Nasir dengan upahnya 3,900 kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah. Berapa bulan dah saya survey untuk cari nak buat badal haji untuk arwah mak. Dah berapa bulan sebenarnya saya survey macam-macam tempat juga. Lepas tu tiba-tiba nampak dekat IG Tahzib. Betul. Nampak iklan dekat situ kan pasal badal haji. Lepas tu mula was-was juga. Lepas akak explain satu-satu, akak bagi tahu semua package yang ada. Lepas akak bagi tahu proses dia, akak bagi tahu macam mana, akak bagi bukti apa semua. So buat saya jadi lagi yakin lah. Cakap kalau macam ni saya nak kena pergi jumpa pejabat dia.